Bang, saya nak order matcha dengan black tea choco. Matcha tu nak sejuk ke panas? Nak sejuk. Sejuk. Okey. Hai semua, saya Saiful, milik small kiosk black coffee. Saya dah line F&B ni lebih kurang 25 tahun lah, line kopi ni. Sekarang ni apa tengah buat kopi apa tu? Sekarang saya tengah prepare untuk cappuccino, 2 cappuccino, 1 teh tarik, kemudian ada lagi 3 cappuccino, 1 Earl Grey, 1 Americano. Okey. Sebab sini kan office, so dia punya customer datang, dia yang ada time dia kan, time break. Macam mana boleh dapat nama black coffee ni? Wah, okey. Nama black coffee ni, kita tahu lah kopi tu black kan. Okey, saya dapat idea ni daripada kafe kat Dubai. Walaupun saya tak pernah pergi Dubai kan, tapi marketing dia orang tu, specialty dia black tu kan. Dari situlah saya dapat idea untuk ambil nama ni. Semua bekerja kan, so dia lebih kepada klasik kopi tau. Klasik kopi, macam plain kopi, black kopi, Americano. Kemudian kalau nak susu sikit kepada latte, kalau dia nak bitter pahit sikit, mungkin dia ambil cappuccino. Kebanyakan itulah. Kalau yang muda-muda sikit, mungkin dia nak flavor sikit kan. Itu baru kadang dia orang akan tambah vanilla ke caramel ke. Saya dah memang 25 tahun dah ini, tapi semenjak kita belajar buat kopi sampai sekarang pun saya masih belajar. Sebab zaman saya dulu, orang minum kopi, contohnya latte lah, dia tak pakai macam sekarang ada art semua. Dulu dia macam just ada 1 cup tinggi, ada 3 layer, kita tuang gitu saja. Tapi sekarang orang lebih kepada cup lain, design, art. Itulah, nak tak nak pun kita kena belajar lah. Art tu dia lebih kepada hari-hari kita buat, skill tu akan datang. So far saya suka coffee latte. Okey, kalau sehari berapa banyak kali spend untuk kopi? Macam I 2 ke 3 kali Sehari? Same goes to me lah, dalam 2 kali sehari. Sama ada teh tarik atau kopi atau kopi, macam tu. Atau kalau I macam teh tarik ataupun coklat.